Benarlah saya untuk memberi penerangan tentang mitos. Mitos yang mana kita menyangkakan sekiranya kitaran haid kita teratur setiap bulan, maka itu bermaksud kita mengalami ovulasi setiap bulan. Ini tidak sebenarnya sesuatu perkara yang benar. Ada ramai wanita yang mempunyai masalah seperti PCOS atau PCOS, mempunyai masalah thyroid atau mempunyai masalah yang ketidakseimbangan hormon yang juga tidak mengalami masalah pada kitaran haid, tetapi juga tidak berjaya untuk mengandung kerana proses ovulasi tidak berlaku sepatutnya. Nasihat saya kepada wanita-wanita di luar sana, berjumpalah dengan doktor untuk mendapat kaedah-kaedah rawatan dan juga untuk mengesahkan sama ada setiap bulan kita menghasilkan telur dan mengalami ovulasi. Ada beberapa cara yang kita boleh gunakan untuk mengesahkan ovulasi telah berlaku, termasuk pemeriksaan imbasan ultrasound, pemeriksaan darah tentang kandungan hormon di dalam darah wanita pada hari-hari tertentu, dan juga cara-cara lain ialah untuk melihat kenaikan dalam suhu badan, raise in basal body temperature dan sebagainya. Berjumpalah dengan kita sedia membantu puan 9 pagi sehingga 9 malam, 7 hari seminggu.